okay, kalau korang nak cut off orang yang tak bagi apa-apa dalam hidup korang, but at the same time korang sayangkan dia, you have to get back to what do you want. Apa yang kau nak daripada dia? Dan sepanjang kau berkenalan dengan dia, kau dapat tak apa yang kau nak tu? So kalau kau tak dapat, that's mean dia tak boleh offer apa yang kau nak. Dan dia pun macam kau pun tak boleh offer apa yang dia nak. Contohnya, kau nak something yang macam ni, tapi dia nak macam ni. Kau nak perhubungan tu tahap lain, dia nak perhubungan macam ni je. So it's clearly contraindicated. What you do is you just cut off. Sebab kau kena sedar yang orang-orang macam ni akan